trending dan terkini di Dagang News. Terengganu melangkah ke hadapan dalam pembangunan sumber manusia apabila Pusat Pembangunan Sumber Manusia Negeri Terengganu (THRDC) menjalin kerjasama strategik dengan 6 syarikat industri penerbangan. Kerjasama itu melibatkan MAB Engineering Services, Cosmo Aviation, Maytech ITC, TransAsia Services, Wheeling Technologies dan ATC Resources. Sebahagian daripada inisiatif memperluas latihan industri serta penempatan tenaga kerja tempatan dalam sektor aeroangkasa dan penerbangan. Kerjasama ini diumumkan sempena Majlis Pelancaran Pusat Cari Kerja Terengganu (PCK) dan Karnival Kesejahteraan Pekerjaan dan Keusahawanan 2025 yang berlangsung pada 5 Oktober 2025. Melalui inisiatif ini, 15 pelajar tajaan Yayasan Terengganu dan YPM kini mengikuti kursus Certified Aircraft Technician kategori A, laluan kerjaya yang bakal membawa mereka ke Batik Air. Pengerusi Jawatan Kuasa Keusahawanan, Sumber Manusia, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Dato' Arifin Deraman berkata, kerjasama itu bukan sahaja menyediakan laluan kerjaya baharu kepada golongan muda, malah turut memperkukuh daya saing tenaga kerja tempatan dalam sektor penerbangan yang kian berkembang. Penubuhan PCK adalah inisiatif penting kerajaan negeri dalam memperkukuh agenda pembangunan sumber manusia. Pusat ini berperanan sebagai hub sehenti pekerjaan yang menyediakan pelbagai perkhidmatan berkaitan pekerjaan termasuk pemadanan kerja, sesi temuduga, pendaftaran pencari kerja serta program bimbingan asuhan kerjaya. Karnival Kesejahteraan Pekerjaan dan Keusahawanan 2025 yang diadakan sempena pelancaran PCK turut menarik penyertaan 6 majikan dengan lebih 500 peluang pekerjaan termasuk 213 jawatan dalam negeri Terengganu.